Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang. Sayalah pemandu pelancong anda pada hari ini. Apa khabar semua? Dah bersedia untuk satu pengembaraan maya yang sangat menakjubkan ke Muzium Kesultanan Melayu Melaka? Kalau dah sedia, jom kita mulakan. Okey, sepanjang lawatan kita ni, kita semua akan jadi macam detektif sejarah. Misi kita untuk menjawab satu soalan yang sangat besar. Apakah agaknya rahsia di sebalik keagungan Empayar Kesultanan Melayu Melaka sampai ia begitu terkenal di seluruh pelosok dunia? Menarik kan? Jom kita siasat sama-sama. Baiklah, perhentian pertama kita, cuba tengok bangunan muzium yang tersergam indah di hadapan kita ini. Wah, cantik betul kan? Tapi jangan salah sangka, ini bukan sebarang bangunan tau. Ini adalah sebuah karya agung kejuruteraan tradisional yang memang sangat-sangat mengagumkan. Apa yang anda semua lihat sekarang ini sebenarnya ialah replika Istana Sultan Mansur Shah. Istana ini dibina semula dengan begitu teliti, tahu tak berdasarkan apa? Berdasarkan catatan dalam naskah bersejarah yang sangat terkenal, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu. Bila kita pandang istana ni, rasa macam kita dah masuk mesin masa dan kembali ke zaman kegemilangan Melaka pada abad ke-15. Sekarang, saya nak kongsi satu fakta yang paling menakjubkan tentang istana ini. Cuba teka? Okey, bayangkan ya. Keseluruhan struktur yang gah ini dibina tanpa menggunakan sebatang paku pun. Betul, kosong paku. Hebat kan? Sebaliknya, para jurubina zaman dulu menggunakan teknik pasak dan tanggam kayu. Ini membuktikan betapa bijaknya dan hebatnya kemahiran mereka pada masa itu. Jom kita perhatikan reka bentuknya dengan lebih dekat. Cuba lihat, nampak tak tiang-tiang kayunya yang tinggi dan kukuh tu? Dan cuba tengok pula ukiran-ukiran yang sangat halus dan berseni yang menghiasi setiap sudut istana. Setiap satu elemen ini, daripada tiang sampailah ke ukiran, adalah bukti kebijaksanaan dan kehebatan teknologi seni bina orang Melayu yang jauh lebih maju berbanding zaman mereka. Dah puas kita kagum dengan seni bina luaran kan? Sekarang, jom kita melangkah masuk ke dalam istana. Di dalam sinilah kita akan lihat dengan lebih dekat bagaimana sebuah empayar yang begitu hebat ini ditadbir dan kita akan intai sedikit bagaimana agaknya kehidupan golongan diraja pada zaman itu. Mesti menarik. Baiklah, lihat di hadapan kita ini. Ini dipanggil diorama. Ia macam model 3 dimensi yang sangat terperinci yang dibina untuk menghidupkan semula suasana sebenar di dalam istana. Sekarang, saya nak anda semua guna imajinasi. Cuba bayangkan kita ada di situ, sedang menyaksikan sendiri satu babak dari masa lampau. Mungkin kita sedang melihat istiadat pertabalan Sultan yang begitu gilang gemilang. Okey, dalam Balairung Seri ini, siapa agaknya yang kita nampak? Yang duduk di atas singgasana itu sudah tentulah Sultan, pemerintah yang paling tinggi. Kemudian lihat di sekeliling baginda. Itulah para pembesar negeri yang bertindak sebagai penasihat utama Sultan. Melalui diorama ini, kita boleh faham dengan jelas susun lapis atau hierarki masyarakat di dalam istana yang begitu teratur. Jadi, apa yang kita boleh belajar dari sini? Penting untuk kita tahu yang sistem pentadbiran Melaka pada masa itu sangat-sangat tersusun. Sultan sebagai ketua negara, bendahara pula tugasnya macam Perdana Menteri kita hari ini, temenggung pula macam ketua polis negara, menjaga keselamatan, dan Laksamana, dialah Panglima Angkatan Laut yang gagah perkasa menjaga perairan kita. Nampak tak? Sistem mereka begitu sistematik, tak banyak beza pun dengan sebuah kerajaan moden. Kehebatan Melaka bukan setakat pada sistem pentadbirannya sahaja tau. Sistem perundangannya juga sangat mantap. Mereka ada 2 set undang-undang yang utama. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Untuk semua urusan di darat, macam kes-kes jenayah. Yang kedua pula, Undang-Undang Laut Melaka. Khas untuk mengawal aktiviti perdagangan dan pelayaran di pelabuhan. Ini bukti yang jelas, Melaka bukan sahaja sebuah empayar yang kuat dari segi kuasa, tetapi juga adil dan teratur dari segi undang-undang. Seterusnya, jom kita bergerak ke bahagian yang menjadi jantung kepada kekuatan ekonomi Melaka. Di sinilah kita akan lihat sendiri bagaimana Melaka boleh menjadi sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang paling sibuk dan paling penting di seluruh rantau ni. Mesti hebat kan? Dengar baik-baik petikan ini.
Ia betul-betul menggambarkan betapa pentingnya Melaka di mata dunia pada waktu itu. Melaka bukan sekadar pelabuhan biasa-biasa, tetapi ia adalah sebuah kota kosmopolitan yang meriah, tempat di mana pedagang dari China, India, Arab, dari seluruh pelosok dunia bertemu dan berniaga. Jom kita tengok carta ini. Cuba lihat betapa ramainya rakan dagang Melaka dan dari mana mereka datang. Ada dari China nun jauh di timur, ada dari India, ada dari Timur Tengah di barat dan sudah tentulah dari seluruh kepulauan Melayu sendiri. Ini menunjukkan betapa luasnya jaringan perdagangan global Melaka. Ia betul-betul menjadi jambatan yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat. Jadi, apa agaknya barang dagangan yang paling hangat, yang paling bernilai masa tu? Dah tentu sekali, rempah ratus. Rempah macam cengkeh dan lada hitam, nilainya pada zaman itu umpama emas. Jadi, perdagangan rempah ratus inilah yang menjadi kunci yang menjadikan Melaka sebuah empire yang begitu kaya raya dan makmur. Baiklah, kita sudah sampai ke bahagian terakhir lawatan kita. Untuk penutup, mari kita sama-sama menyelami jiwa sebenar Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan kenali budayanya, kita akan bercerita tentang pahlawan-pahlawannya yang hebat dan kita akan lihat simbol-simbol kebanggaan yang masih kita warisi sehingga ke hari ini. Lihatlah senjata yang unik di hadapan kita ini. Keris. Apa yang istimewa tentang keris? Ialah, ia bukan sekadar senjata untuk bertarung. Jauh lebih dari itu. Bagi masyarakat Melayu, keris adalah lambang keberanian, lambang status atau kedudukan, dan yang paling penting, lambang maruah seorang pahlawan. Boleh dikatakan keris ini sebahagian daripada jati diri orang Melayu itu sendiri. Selain keris, ada juga koleksi senjata tradisional lain yang tak kurang hebatnya. Cuba lihat, ada tombak, ada juga pedang. Setiap satu senjata ini ada fungsi dan cara penggunaan yang berbeza. Dan pahlawan-pahlawan Melaka pada zaman dahulu sangat mahir menggunakan semua senjata ini. Tujuannya untuk mempertahankan kedaulatan Melaka daripada sebarang ancaman musuh. Sekarang, alihkan pandangan kita kepada keindahan busana tradisional pula. Jom kita amati betul-betul. Nampak tak bezanya antara pakaian diraja yang syarat dengan tenunan benang emas berbanding dengan pakaian para pembesar? Busana ini bukan sekadar cantik dipandang mata. Setiap corak, warna dan cara ia dipakai sebenarnya membawa makna, melambangkan status seseorang dan yang paling penting, ia mencerminkan betapa kayanya identiti budaya Melayu. Dan sudah tentulah, kita tidak boleh lupakan ungkapan keramat daripada pahlawan Melayu yang paling terbilang, Hang Tuah. Takkan Melayu hilang di dunia. Ungkapan ini bukan sekadar laungan semangat biasa, ia sebenarnya satu falsafah yang sangat mendalam. Maksudnya, selagi kita berpegang teguh pada adat, budaya dan jati diri kita, maka bangsa Melayu itu akan terus wujud dan berdaulat. Inilah semangat yang menjadi nadi seluruh empire Melaka. Jadi, ingat lagi tak soalan besar kita pada awal lawatan tadi? Sekarang rasanya rahsia keagungan Empire Melaka sudah pun terbongkar. Segalanya terletak pada gabungan 4 perkara utama. Pertama, seni bina dan teknologinya yang hebat. Kedua, sistem pentadbiran dan undang-undangnya yang sangat sistematik. Ketiga, kedudukannya sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Dan keempat, budaya serta jati diri yang sangat kukuh. Keempat-empat inilah ramuan yang menjadikan Melaka sebuah empire yang begitu gilang gemilang. Baiklah, sebelum kita berpisah dalam lawatan maya ini, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda semua fikirkan. Daripada semua perkara hebat yang kita dah lihat dan belajar hari ini, pada pendapat anda, apakah warisan Kesultanan Melaka yang paling bernilai, yang masih relevan untuk kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita hari ini? Cuba fikir-fikirkan ya. Terima kasih semua kerana sudi menyertai saya dalam lawatan ini. Jumpa lagi!